Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Ainah. Kawan-kawan sihat tak hari ni? Harap semua sihat ya. Ainah rasa seronok sangat nak ajak kawan-kawan bermain sambil belajar. Dah bersedia belum? Kawan-kawan, kalau titik dia naik atas pula, itu huruf ta. Senyum sikit. Ta. Macam mata kita ni. 1, 2. Itu huruf ta. Tengok bakul ni pula. Bentuk dia bulat melengkung dan ada 2 biji apple kat dalam. 1, 2. Macam 2 titik huruf ta kan? Camil je buah apple ni duduk dalam bakul. Ingat ya kawan-kawan, bentuk macam ni ialah ta. Yang ni huruf terakhir untuk hari ni. Huruf sa. Titik dia ada 3 ke atas. 1, 2, 3. Nak sebut dia kena gigit lidah sikit. Sa. Jangan gigit kuat sangat. Nanti sakit. Lembut je. Wah. Cuba kawan-kawan tengok ni. Ada sarang burung. Dalam dia ada 1, 2, 3 biji telur. Sama macam bentuk huruf sa kan? Alhamdulillah, ta macam bakul ada 2 biji apple. Sa macam sarang burung ada 3 biji telur. Kawan-kawan jangan lupa ulang kaji tau. Nanti kita sambung belajar huruf jim, ha dan ko pula. Janji ya kawan-kawan. Jumpa lagi nanti. Bye-bye semua. Assalamualaikum.